apa pun pakcik, saya cadangkan biar semua lapisan umur terlibat. Janganlah asyik mengaji wanita kan. Dah mengaji, dah namanya mengaji. Mesti orang yang 50-60 tahun ke atas. Tak ada orang muda pun. Tak ada. Kalau hari Merdeka ni, hias rumah tak habis-habis hias rumah. Rumah siapa paling cantik pula kan. Banyak meriam depan rumah dia. Orang kata pertandingan macam common sangat. Sajak ke pertandingan, walaupun pertandingan common mewarna kanak-kanak dah tak ada. Dah, betul. Tak ada. Sebab apa? Tak ada orang benarnya nak nunggukan budak ni mewarna. Itu aja. Kalau katakan tema dia adalah keselamatan, kita tak boleh nak panggil polis bawa datang ceramah je. Lepas tu kita cakap okey meh orang kampung, polis nak datang buat ceramah, kau nak pergi ke? Tidak. Mesti ada sesuatu yang menarik yang buatkan orang kena pergi ni. Kan? Betul. Pasal apa? Siapa dia punya speaker? Berapa lama duration dia? Kau kena nampak benda-benda tu semua. Banyak dah keluar tau. Dia orang dah kerja luar. Jadi yang ada dalam taman tu memang mesti orang tua. Ada yang sampai meninggal seorang diri. Alamak. Kita sampai kena panggil bomba buka. Sebab orang tak tahu kan. Sebab masa tu dah berbau. Tak adalah sampai tak berbau lagi. Saya rasa baru 1 hari. Tapi anak di call dah tak berangkat kan. Dia suruh jengah kan. Lepas tu nak pergi hospital pun, engkau laki bini dua-dua pun 70 tahun. Nak pergi hospital Melaka tu, Aduh. Faham dia. kau nak hantar laki kau yang sakit pun, engkau pun sama menggigil juga kan. Kita lah, saya lah jadi Grab pergi hantarkan pakcik-makcik tu dulu. Kita bagi duit tak? Bagilah. Saya bawa duit. Tapi itu apa orang kata, Ikhlas hati lah. hati budi masing-masing, bahasa masing-masing kan. Dia minta tolong kita tolong lah. Sebab memang susah pun. Jadi banyak kat situ puratanya umur adalah orang tua. Since saya jadi tu, orang kampung banyak yang macam, wah bagus lah kau masuk ada aktiviti. Bagus lah kau masuk setiap kali budak cuti sekolah ada aktiviti macam itu. Dia AJ Kejiran Wanita, dia akan tunggu dekat balai raya untuk craft tangan. Belajar buat craft tangan. Jadi kalau kau datang seorang pun, Assalamualaikum makcik, saya nak belajar ini hari. Boleh. Bayar RM5. Disediakan barang semua. Craft tangan tu macam decoupage. Nanti korang google lah decoupage tu apa kan. Macam tudung saji putih je. Jadi dia guna gambar dekat tampal. Macam itu. Ataupun buat crochet. Yang apa kait. Yang tu penguin tu. Penguin buat tu. Betul. Dia orang tunggu kat balai raya. Baik. Jadi kita akan buat pengumuman lah. Hari ni makcik ni 2 orang ni ada tunggu pukul berapa sampai pukul berapa. Datang je lah. Baik. Macam tu. Dan 2 orang ni tak ada gaji. Tak ada Makcik gaji. ni tak ada gaji. Memang